Bismillahirrahmanirrahim. Salam 18 Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Hari ni menu anak yatim sekarang ni. Ayam goreng berempah. Alhamdulillah. Ni menu yang kedua dia apa? Ni apa dia? Kurma daging. Udah insya-Allah. Kita buat 2 periuk besar ni untuk anak yatim asnaf sama kita ni untuk 18 Ramadan. Insya-Allah kita nak pergi packing kat luar dengan anak-anak semua insya-Allah. Salam 18 Ramadan. Allahu Akbar. Tu dia nasi meriah ni. Warna-warni. Nasi hujan panas menu hari ni. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki. Kurma daging, ayam goreng berempah, ada acar, alhamdulillah, ada buah apple lah ni. Yang ni anak-anak mesti seronok ni. Puding, dadih fruity. Tutti fruity. Oh ya Allah. Ini kuih apa ni? Kuih apa ni? Kuih Lopez. Alhamdulillah. Warna cantik, hijau. Hari ni ayam ni balang kasih sayang hari ni. Alhamdulillah air Ribena nata di koko. Ni cikgu tengah sibuk. Tengah packing kan untuk anak-anak untuk mudah. Nanti lepas dia baca Yasin anak-anak terus dapat. Tu dia. Ni kuih Lopez ni ada dengan siap dengan ayam dia punya gula merah lagi. Alhamdulillah. Untuk satu portion untuk anak-anak di sini macam nilah. Seronok anak-anak nanti. Dapat daging, dapat ayam, ada semua lengkap dalam satu portion macam ni. Haras. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki. Macam inilah cikgu akan bertungkul umur sebelum buka puasa ni untuk packing siap-siap pada anak-anak pelajar semua ni insya-Allah. Alhamdulillah macam ni. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Salam 18 Ramadan daripada anak yatim asnaf asrama kesian di sini. Assalamualaikum.